Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita pelajari Bahasa Melayu tahun 3, kata ganda penuh. Buku teks muka surat 6 dan buku aktiviti muka surat 5 dan 6, jilid 2. Baik, kita tengok pada info bahasa muka surat 6. Kata ganda penuh terbentuk daripada kata dasar yang diulang keseluruhannya dan diletakkan tanda sempang. Contohnya, kata dasar buku. Kata ganda penuh buku-buku. Kata dasar guru. Kata ganda penuh guru-guru. Kata ganda penuh membawa maksud jamak, banyak. Contoh, kawan jadi tunggal, kawan-kawan ni jamak, dia banyak. Okey, kata dasar tunggal dan kata ganda penuh kawan-kawan, dia jadi banyak. Kata ganda penuh bermain galah panjang. Muka surat 6, buku teks jilid 2. Semasa di kampung, Hanif berpeluang untuk bermain galah panjang. Setelah pulang ke Melaka, Hanif menerangkan cara bermain galah panjang kepada kawan-kawannya. Kata dasar kawan, kata ganda penuh kawan-kawan. Kalau kawan tu seorang saja, kalau kata ganda penuh kawan-kawan, dia jadi ramai. Ini permainan galah panjang. Kalau kamu lihat, yang berbaju putih ini pasukan penyerang, yang berbaju biru ini pasukan pertahanan. Pasukan penyerang ini perlu lari sampailah ke hujung garisan ini. Kemudian dia perlu patah balik sampailah ke garisan permulaan tadi. Pasukan pertahanan pula yang berbaju biru ini perlu mengawal garisan mereka. Mereka perlu mencuit pemain penyerang. Pemain penyerang perlu lari dan mengelakkan daripada dicuit oleh pasukan pertahanan. Kedua-duanya ada ketua. Ini pada muka surat 6, jadi cikgu besarkan lagi. Kawan-kawan, permainan galah panjang ialah sejenis permainan yang melintasi garisan-garisan terhalang. Ini Hanif cakap benda ni semua ni. Kawan-kawan ni kata dasarnya kawan, kata ganda penuh kawan-kawan. Kata dasar garisan, kata ganda penuh garisan-garisan. Galah panjang dimainkan oleh dua pasukan, iaitu pasukan penyerang dan pasukan pertahanan. Pasukan itu mempunyai 10 orang pemain. Pemain akan dibahagikan kepada dua kumpulan tersebut, iaitu kumpulan pertahanan dan kumpulan penyerang. Macam tadi cikgu cakap, pasukan yang berbaju putih ini, iaitu pasukan penyerang, perlu melepasi garisan ini sehingga patah balik ke sini tanpa dicuit oleh pasukan pertahanan. Ketua-ketua pasukan, kata dasar ketua, kata ganda penuh ketua-ketua. Ketua-ketua pasukan mengawasi setiap pemain. Pasukan pertahanan menjaga garisan melintang di dalam gelanggang. Apa jawapannya? Pemain pasukan pertahanan hendaklah melepasi hingga garisan belakang sekali dan kembali semula ke garisan permulaan untuk memungut mata kemenangan. Jadi apa jawapannya ini? Hendaklah melepasi apa? Melepasi, sudahnya tentu melepasi garisan-garisan. Jadi siapa ini? Jawapannya penyerang. Penyerang hendaklah melepasi garisan-garisan hingga garisan belakang sekali dan kembali semula ke garisan permulaan memungut mata kemenangan. Pasukan penyerang akan dikira kalah kalau seorang daripada penyerang mereka dicuit oleh pemain pasukan pertahanan. Jadi ini jawapan pada muka surat 6 buku teks jilid 2. Buku aktiviti jilid 2 lengkapkan dialog kata ganda penuh yang betul pada muka surat 5. Minggu Kebudayaan Serumpun. Sekolah Kebangsaan Perdana akan mengadakan Minggu Kebudayaan Serumpun pada minggu hadapan. Imran, Alia, Liyin dan Kiran berbual tentang aktiviti yang akan diadakan. Imran,
Guru-guru ada memberitahu saya bahawa banyak aktiviti akan diadakan sempena Minggu Kebudayaan Serumpun. Kata dasar guru, kata ganda penuh guru-guru. Din, sekolah-sekolah lain juga akan turut serta. Kata dasar sekolah, kata ganda penuh sekolah-sekolah. Kita teruskan lagi. Alia, pertandingan nyanyian lagu-lagu tradisional juga akan diadakan. Jadi, kata dasar lagu, kata ganda penuh lagu-lagu. Liin, sumbangan ehem adalah daripada ibu bapa ehem sekolah ini. Apa ini? Senang saja. Hadiah-hadiah. Kata dasar hadiah, kata ganda penuh hadiah-hadiah. Daripada ibu bapa siapa? Ini senang saja gambar ini. Murid-murid. Kata dasar murid, kata ganda penuh murid-murid. Kiran, jualan ehem tradisional seperti wajik dan dodol juga akan diadakan. Apa ini? Senang saja. Kata dasar kuih, kata ganda penuh kuih-kuih. Liin, saya harap ada juga jualan ehem. Apa ini? Tradisional seperti rendang, masak lemak dan asam pedas. Jadi cikgu terangkan lagi gambarnya. Apa ini? Jawapannya ialah lauk-lauk. Kata dasar lauk, kata ganda penuh lauk-lauk. Seterusnya, muka surat 5 lagi. Kiran, pameran ehem tradisional pelbagai kaum juga akan diadakan. Apa ini? Jawapannya ialah baju-baju. Kata dasar baju, kata ganda penuh baju-baju. Imran, ada juga jualan ehem tentang kebudayaan pelbagai kaum. Apa ini? Cikgu jelaskan gambarnya. Apa ini? Jawapannya mudah saja. Kamu tengok gambar pun sudah tahu jawapannya. Buku-buku. Kata dasar buku, kata ganda penuh buku-buku. Alia, kita patut menyokong Minggu Kebudayaan Serumpun ini. Lin, saya setuju dengan kamu, Alia. Itu pada muka surat 5. Pada muka surat 6, kita ada aktiviti 5. Bina ayat dengan kata ganda penuh berdasarkan situasi yang diberikan. Pesta Wow Kebangsaan. Ada 6 kata ganda penuh di sini. Khemah-khemah, kawan-kawan, wow-wow, pengunjung-pengunjung, meja-meja, cenderamata. Kita tengok yang pertama, khemah-khemah. Kita nak buat ayatnya. Contohnya, khemah-khemah. Khemah-khemah apa? Khemah-khemah telah dipasang. Apa perluasan ayatnya? Sebagai tempat berteduh. Ataupun kamu boleh juga buat. Contohnya, khemah-khemah dipasang untuk keselesaan pengunjung. Boleh juga. Kamu boleh buat pelbagai ayat sebenarnya. Banyak ayat yang boleh dibuat. Kita tengok pula nombor 2, kawan-kawan. Contohnya, kita namakan Alia. Dia buat apa? Alia nampak tangannya ini. Alia melambaikan tangan kepada kawan-kawannya. Apa perluasan ayatnya? Cuba nampak. Mereka tersenyum. Jadi, kita katakan sambil tersenyum. Alia melambaikan tangan kepada kawan-kawannya sambil tersenyum. Ataupun kita boleh buat Alia berjumpa dengan kawan-kawannya di pesta wow. Banyak ayat yang kita boleh buat sebenarnya. Yang ketiga, wow. Jadi ada banyak wow. Jadi kata ganda penuhnya wow. Kita contohkan wow. Wow apa? Wow yang cantik. Jadi apa perasaan ayatnya? Dipamerkan di pesta itu. Ataupun kita boleh buat juga ayat wow tradisional dipamerkan di pesta wow tersebut. Okey, macam-macam ayat yang kita boleh buat sebenarnya. Yang keempat, pengunjung. Jadi kita contohkan, cikgu contohkan ayatnya. Kata dasar pengunjung, kata ganda penuh pengunjung. Jadi pengunjung buat apa? Berbual. Nampak? Mereka berbual. Jadi dengan mesra. Ataupun kita boleh buat juga ayat pengunjung terdiri daripada pelbagai kaum pun boleh juga. Yang seterusnya, yang kelima, cenderamata. Cikgu contohkan. Katakanlah ini namanya Pak Ali. Kamu boleh letak siapa saja. Pak Abu, Pak Ahmad, Pak Aku. Okey, apa-apa saja namanya. Kemudian contohnya, memerhatikan cenderamata
cenderamata. Cenderamata apa yang dijual? Pak Adi memerhatikan cenderamata yang dijual. Ataupun kita boleh buat juga ayat lain. Contohnya, cenderamata dijual pada harga yang berpatutan. Okey, ataupun cenderamata yang berkualiti dijual pada harga yang murah. Contohnya, kamu boleh buat pelbagai ayat sebenarnya. Okey, yang keenam, meja. Cikgu contohkan, meja apa? Meja disediakan. Apa lagi perluasannya? Sebagai platform pameran. Ataupun kita boleh katakan juga wow dan cenderamata dipamerkan di atas meja-meja pun boleh juga. Jadi sebenarnya kita boleh buat banyak ayat daripada kata ganda penuh dalam gambar ini. Jadi cikgu galakkan kamu bina ayat kamu sendiri. Baik. Okey, apabila kamu siap nanti ayat-ayat kamu tangkap gambar, kemudian hantarkan kepada cikgu melalui WhatsApp. Tangkap gambar dengan jelas dan tajam. Keikhlasan itu umpama seekor semut hitam di malam yang kelam. Ia wujud tetapi amat sukar dilihat. Sekian, terima kasih.